Platform eBay dia dah sediakan semua. So saya balik, saya fikir kenapa aku tak masuk eBay terus? Benda dah ada dah. Tinggal cari barang apa yang sesuai, buka kedai, masukkan barang. Yang mengajarnya pun pensyarah. Okey, keduanya dia ambil UTHM tu. Jadi benda tu yang membuatkan saya rasa macam confident nak join. Bila duduk kat tahap sekarang, tak ada apa-apa pun saya. Tapi saya rasa macam, ya Allah, syukurnya kalau tak hadap yang sebelum ni, rasanya aku tak duduk macam sekarang. Silibus dia yang setakat sekarang ni, setakat pukul yang sekarang ni, bagi saya tersusun lah. Dia ikut flow dia lah, step by step. Kalau bagi saya, untuk the best way untuk masa sekarang, side income lain bagi saya eBay ni lah. And then saya boleh cakap daripada dua-dua saya try tu, export overseas lebih baik lah, sebab export overseas lengkap. And then lengkap, boleh jumpa depan-depan, boleh belajar A to Z. Saya beli e-book eBay. Saya pun tak ingat daripada siapa, mudah. Saya try buat, ikut dia punya step by step. Alhamdulillah jadilah. Saya rasa seronok dengan kelas Dr. Zul sebab dia sangat santai, macam dia selalu buat iklan santai-santai nak tepi pantai macam tu kan. Kembangkan diri, potensi diri tu. Jangan kita ada produk tapi kita hanya jual di kalangan rangkaian kita saja, dan kita bagi peluang untuk lihat potensi diri kita keluar. Pertama seminar saya offline dengan Dr. Zul. Untuk first step, permulaan. Sebab apa-apa kita perlu bermula. Bila dah bermula, kita dah jalan, kita akan teruskan. Passion in Dr. Zul that he wants to share, and the pace yang dia pergi sekarang tak terlalu laju dan tak terlambat. Nak study lah apa benda yang diorang buat, kenapa aku tak boleh buat, kan? Kena belajar juga. Mesti ada orang kata turning point dia kan, yang membuatkan kita boleh sukses macam orang tu juga. Pelan-pelan tak apa.